Hari ni kita ada dekat luar. Kita nak buat school holiday activity cupcake. Disebabkan Abah ni lelaki Abah tak tahu dia punya adunan. Abah rasa kita beli je ni. So, lepas tu kita bawa masuk dekat dalam tempat kita punya kek. Okey tak? Boom. Kita dah sampai kat rumah dah. Sekarang ini bahan-bahan yang kita dah ready kan. Nampak kita ada tepung, kita ada telur, kita ada cupcake dan kita ada blenders. Kita tak ada ini orang-orang yang akan buat. Dan belakang adalah juri yang akan menyaksikan kejadian kek ini. Let's go. First kita kena buat apa? Gunting. 4 egg letak dalam tu. Next kita letak water. Air. So kita letak minyak. Yes. So and on blender. Jadi dia ambil sudu. Yang panjang. Ambil panjang. Apa ni ke? Dia panjang. Sangat. kita akan picit benda ni keluar. Keluaran. Boleh kasih sikit? Kita dah siap dah. Berapa minit je school holiday kita dengan anak kita boleh spend untuk kita buat benda ni semua. Ni semua kita beli benda yang dah ready made je. Sebab main activity adalah filling in the cup. So let's go, kita pergi bake benda ni. Okay, let's go, kita pergi kat oven. Juri tak sabar nak rasa ni. Kita dah masak. Cupcake sudah masak. Kami buat cupcake. Cuba juri tengok. Dan bau. Selamat tidur, thumbs up. Sedap kan? Let's go. Kita dah siap. Fluffy gila. Rasa cupcake ni. Panas. Wah. Lembut lah. Bawa sedap. Ni boleh jatuh macam ni. Berapa dan Abang. Makan panas, makan sejuk pun sedap. Sebenarnya muffin ni sedap makan panas lah. Projek kali ni kita berjaya. First time kita berjaya buat projek cooking dekat rumah. So nak kita tengok kita cook apa lagi selepas ini waktu school holiday. Komen dekat bawah. Kita cook. So kita tengok komen dia orang nak apa dan kita buat. Kita komen right now. Yeah.